Assalamualaikum guys, saya Megat Mirudin, perunding takaful anda. Okay, hari ni nak jadikan cerita, ada jumpa seorang orang kata bakal klien lah. Tapi sayangnya umur dia 70 tahun dan lepas pada tarikh birthday dia dah. So, bila saya nak masukkan dalam sistem dah tak boleh, tak lepas sebab dalam sistem kita ni kita ada penggunaan ANB. Bila ANB dia dah lebih pada tahap sepatutnya, so tak boleh masukkan. Dan dia agak kecewa lah sebab tak boleh nak buat perlindungan takaful sebab dia dah baru kata terlintas dalam fikiran untuk ambil. So bagi saya, benda ni lah kita kena hati-hati. Bila kita tergerak hati je nak ambil takaful, sebaiknya kita ambil waktu kita tergerak hati nak ambil tu. Bila kita dah bertanya, jangan melengah terlampau lama. Bagi saya, kita fikir dalam 3 hari 2 hari cukup. 3 hari 2 hari cukup untuk kita fikir. Dan sebab kita takut kita terlepas peluang yang sepatutnya kita rebut waktu tu. Mungkin waktu tu kita tengah sihat, mungkin waktu tu umur kita masih boleh ambil, mungkin waktu tu komitmen kita pun masih stabil. Disebabkan beberapa isu, kita terlepas peluang sepatutnya kita boleh ambil. Macam tadi salah satu kata bakal klien saya tak dapat jadilah, sebab umur dah lebih pada had sepatutnya. Dan kesihatan pun ada yang terganggu sikit. Tergagap saya cakap terganggu sikit lah. Orang kata terganggu sikit lah. So bagi saya, kalau anda terlintas untuk ambil takaful, tak kisah takaful nyawa ataupun takaful perubatan, terus kontak saya, hubungi saya. Saya akan bagi servis yang terbaik, InsyaAllah yang terbaik. Saya cuba usaha yang terbaik untuk anda. Okay, berminat terus kontak. Okay, Assalamualaikum.